Dekat Bazar Kuala Berang ni guys, ada satu pot biasa abang beli sekat kacang soya. Air soya guys, air soya dengan air tebu. Dia air tebu abang dah beli kemarin. So hari ni abang nak beli air soya pula. Kita tengok air soya ke air nyo ke dia, kita tengoklah. Dekat tu memang abang tiap tahun, tiap tahun beli soya dekat dia. Jauh senyum dah. Beres, sihat balik. Tak balik ah. Beres alhamdulillah. Tangan sikit-sikit lagi dah. Beres sikit lagi. Beres niaga. Oh, baju Felda, baju Felda, Segalanya Felda, Dengan main-main set Felda kita support. Beres nak kita ni. Air apa dia? Ni air dia. Oh, kau kena shake. Kau kena shake air panas air dia. Soya panas. Macam biasalah soya. Ini kan. Tengok guys, soya dia. Ni, muka tak beza guys. Tapi tahun ni nampak macam jenis sikit. Tahun ni macam jenis sikit adang. Tahun ni banyak orang kali. Alhamdulillah, soya best Ini guys, soya bukan antara soya. Soya ni kalau abang nak minum memang abang cari pilih sini. Abang tak cari kat lain. Dekat ni abang soya kat sini. Okay, ni coconut shake ada lah. Selain daripada soya ni, Milo ada kau. Air Milo pun ada kau. Air Milo pun ada kau. Oh, sembok baru nak bubuh sembok pula. Oh, awal lagi apa? Awal lagi kan. Ni keluluk mari mana ke memang warna apa? Kita bela lagi. Ni bela. Ini bela. Luluk Oi, keluluk kenapa ni? Apa tu? Lebah ni. Lebah nampak dah. Ia bela situ kan. Air gula. Tapi lebah mari. Benda mari ni memang gitulah. Jinok. Ni air coconut shake lah. Beres. Bawa soya pun soya lah. Mana-mana orang kata tadi. Bekas ni berapa ya? 3 ya? 3 ya, bukan 5 ya besar ni. Biar betul nega. Besar ni. 3 ya. Kira memang nak perhabis-perhabis lah. Soya buat sendiri kang. Bukan ambil orang buat sendiri kang. Buat sendiri je. Dia boleh QR guys, boleh QR boleh. Ini harga. Kau kena shake besar 5 ya, biasa 3 ya. Oh, sudah. Sudah. Apa nak apa? Orang mari guys. Jinok ni, memang muka manis macam patut dia singgah bos. Itulah rezeki guys, 2 guys. Bayi belisa tapi tu orang dia baik. Dia bagi 2. Okey. Terima kasih bos. Okey, ada ucapan untuk peminat-peminat? Okey. Kepada peminat-peminat kata Kejap. Mic duduk sini. Kepada peminat-peminat yang setia tiap-tiap tahun beli air soya saya ni kata terima kasih lah kata. Mari datang tahun ni ada insya-Allah kita buat yang terbaik untuk Harga terbaik kau harga terbaik punya. Tak mahal tak murah kata standard biasa je. Itu dia. Apa kan? Dia cakap macam dalam TV dah guys. Okey. Soya.